Cukup. Important kita doa. Itulah keberkatannya waktu sahur tu. Tentang sahur ni, Nabi SAW pesan pada kita, bersahurlah. Sebab dalam waktu sahur tu ada keberkatan. Sahurnya Nabi SAW ni sangat simple. Kadang-kadang dengan air putih, dengan a bit of kurma. Tapi important is doa. Penuh keberkatan tu waktu sahur ni. So penat macam mana pun bangunlah, letih macam mana pun bangunlah, walau minum air putih sikit. So kita kadang-kadang kita dah plan sahur tak nak bangunlah, malam makan kenyang-kenyang lepas tu tidur. Sebab kita kena percaya dengan apa yang Nabi kata. Nabi SAW kata waktu sahur tu lah doa kita paling makbul tau. Sangat makbul waktu sahur tu. Jadi kita bangun, janganlah bangun terlalu awal kan. Bangun dalam nak dekat-dekat azan tu 5-10 minit, 5 suku. Kalau kita rasa tak nak makan banyak, makanlah walau seteguk air, sebiji kurma, 1 gigit of the roti, dah cukup. Important kita doa. Itulah keberkatannya waktu sahur tu. Kalau sebelum-sebelum ni kita jarang bersahur, jadikan tahun ni tahun first kita mula untuk sahur dan raih keberkatan waktu sahur ni.